Bagi kes yang pertama, iaitu pada 5 April 2026, sepasukan polis dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik KLIA telah membuat tangkapan terhadap satu wanita tempatan bersama satu bagasi di kawasan parkir kenderaan sebuah pusat membeli belah di sekitar KLIA. Sewaktu ditahan, pihak polis telah menjumpai sebanyak 12 bungkusan plastik berisi bahan dipercayai dadah jenis syabu dengan anggaran berat sekitar 12.5 kg di dalam bagasi yang dibawa oleh suspek tersebut. Suspek berusia lingkungan 19 tahun, berstatus bujang dan bekerja sebagai seorang jurujual pakaian. Saringan awal air kencing yang telah dijalankan mendapati negatif untuk sebarang kehadiran dadah dan suspek juga tidak mempunyai sebarang rekod lampau. Nilai rampasan dadah bagi kes ini berjumlah sekitar ringgit Malaysia 625,000 dan dipercayai untuk diedarkan ke pasaran tempatan. Suspek sedang ditahan reman untuk siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seterusnya bagi kes yang kedua, pada 6 April 2026, pihak Polis Bantuan Malaysia Airport Berhad KLIA telah merampas 3 bagasi yang disyaki mengandungi bahan berisi dadah. Pemeriksaan lanjut oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik KLIA mendapati terdapat sebanyak 90 bungkusan plastik berisi bahan dipercayai dadah jenis bunga ganja dengan anggaran berat sekitar 45 kg di dalam ketiga-tiga bagasi tersebut yang dimiliki oleh 3 lelaki tempatan bagi penerbangan ke luar negara. Pada 8 April 2026, pihak polis dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik KLIA telah berjaya menangkap 3 lelaki tempatan tersebut di Terminal 1 KLIA bersabit kes yang di atas. Kesemua suspek berusia lingkungan umur 26 sehingga 37 tahun. Suspek pertama bekerja sebagai juruteknik IT, manakala 2 lagi suspek bekerja sebagai pengawal keselamatan. Ujian saringan awal air kencing mendapati bahawa suspek pertama serta suspek kedua adalah positif untuk kehadiran dadah jenis amfetamin dan juga metafetamin. Suspek pertama mempunyai 4 rekod lampau, manakala suspek kedua mempunyai 6 rekod lampau. Suspek ketiga tidak mempunyai sebarang rekod lampau. Nilai rampasan dadah bagi kes ini berjumlah ringgit Malaysia 3.6 juta dan dadah yang dirampas dipercayai untuk diedarkan ke pasaran luar negara.